So, macam dekat video lepas, aku dah tunjuk dekat korang dah harga untuk saiz 15 inci dekat tayar K Kelang ni. Aku tekankan sekali lagi, harga tu semua untuk 4 biji rim tau. Dekat video lepas pun aku dah belanja combo untuk saiz 15 inci. Kalau ada yang terlepas tu, korang boleh tengok balik video aku sebelum. Jadi untuk video kali ni aku nak tunjuk dekat korang harga untuk rim saiz 16 inci pula. Jadi harga dia untuk saiz 16 inci siap trade-in RM680 sahaja. Harga yang aku sebut ni termasuk alignment, balancing, steel valve, center cone, and load. Maksudnya korang bawa rim original ataupun sport rim saiz 16 korang datang and trade-in tambah 680 je siap pasang. Tapi kalau korang daripada saiz 15 nak naik 16 inci, korang kena ambil combo yang macam combo ni. Rim siap dengan tayar, siap pasang, semua berharga 1220 sahaja. Untuk combo ni kita ada dua jenis saiz tayar, antaranya 205 45 16 and lagi satu 195 50 16. And kedua-dua combo ni korang jangan risau, rim dia korang boleh tukar. Korang nak ambil design lain ataupun color lain pun boleh tukar, jangan risau. Cumanya kalau korang nak ambil rim yang special sikit, korang kena tambah dalam 100 ke 200 macam tu je. Jadi kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat bio aku ataupun korang boleh datang je dekat tayar K Kelang ni sekarang.